Tuhan, haleluya. Bagaimana keadaan kamu semua? Ada baik? Baik. Minggu lalu, kita telah mempelajari kitab Korintus. Namun, hari ini, kita akan kembali ke 1 Samuel, di mana tabut Tuhan telah dirampas. Dalam kajian ini, kita akan melihat kuasa Tuhan dan bagaimana Dia melindungi umat-Nya. Mari kita mula dengan membaca 1 Samuel 5. Ketika orang Filistin merampas tabut Tuhan, mereka membawanya ke dalam kuil Dagon dan meletakkannya di sebelah berhala mereka. Keesokan paginya, penduduk Asdod mendapati berhala Dagon telah rebah dengan wajahnya menghadap tanah di hadapan tabut Tuhan. Mereka mendirikannya semula, tetapi keesokan harinya, Dagon sekali lagi jatuh. Kali ini, kepalanya dan tangannya patah, terletak di ambang pintu, hanya badannya sahaja yang tinggal utuh. Oleh sebab itu, para imam Dagon dan semua yang memasuki kuilnya di Asdod mengelakkan diri daripada memijak ambang pintu itu. Tangan Tuhan berat ke atas penduduk Asdod dan wilayah sekitarnya. Dia menimpakan mereka dengan penyakit bisul, menyebabkan penderitaan yang dahsyat. Penduduk Asdod melihat kemusnahan itu dan berkata, "Tabut Tuhan Israel tidak boleh tinggal bersama kita, kerana tangannya keras terhadap kita dan terhadap dewa kita, Dagon." Mereka mengadakan mesyuarat dengan para pemimpin Filistin untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan tabut Tuhan. Mereka memutuskan untuk memindahkannya ke Gad. Namun, setelah memindahkannya, Tuhan menimpakan wabak yang dahsyat ke atas kota itu, menyebabkan orang muda dan tua ditimpa bisul. Penduduk Gad dalam ketakutan yang amat sangat memutuskan untuk menghantar tabut ke Ekron. Tetapi, ketika tabut tiba di Ekron, penduduknya berseru, "Mereka telah membawa tabut Tuhan Israel ke sini untuk membunuh kita." Para pemimpin Filistin sekali lagi bersidang dan memutuskan untuk menghantar tabut kembali ke Israel. Tabut Tuhan telah berada di wilayah Filistin selama 7 bulan, dan sepanjang tempoh itu, penduduknya mengalami penderitaan yang dahsyat. Tuhan telah memerintahkan Musa untuk membina tabut perjanjian dengan ukuran yang spesifik, 4 kaki panjang, 2 kaki lebar, dan 2 kaki tinggi. Ia dibuat daripada kayu akasia dan disaluti emas di dalam dan luar. Tabut itu mempunyai penutup yang dilapisi emas yang dikenali sebagai tempat pendamaian dengan 2 kerup menghadap satu sama lain. Sayap mereka membentang menutupi tempat pendamaian. 4 gelang emas dilekatkan di sisinya supaya kayu pemikul boleh dimasukkan untuk membawanya. Hanya orang Lewi yang dibenarkan mengangkut tabut itu. 3 benda penting yang disimpan di dalam tabut ialah, pertama, balang emas berisi mana. Ini mengingatkan orang Israel tentang penyediaan Tuhan semasa 40 tahun mereka di padang pasir. Setiap hari, mereka hanya mengumpulkan mana yang mencukupi untuk hari itu, kecuali pada hari ke-6, di mana mereka mengumpulkan cukup untuk hari Sabat. Kedua, 10 perintah Tuhan. Hukum ini ditulis oleh jari Tuhan pada batu dan menjadi panduan hidup bagi orang Israel. Beberapa perintah pertama berkaitan hubungan manusia dengan Tuhan, manakala yang selebihnya mengatur hubungan sesama manusia. Ketiga, tongkat Harun yang berbunga. Ini melambangkan kepimpinan pilihan Tuhan. Suatu ketika, 250 orang Israel menentang Musa dan Harun, mempertikaikan kewibawaan mereka. Musa sujud dan memohon petunjuk Tuhan. Tuhan memerintahkan setiap suku membawa sebatang tongkat ke dalam kemah suci. Keesokan paginya, tongkat Harun telah bertunas, berbunga, dan berbuah badam, menandakan pilihan Tuhan terhadap orang Lewi untuk tugas keimamatan. Orang Filistin, yang terdesak untuk menyingkirkan tabut, memutuskan untuk mengembalikannya bersama persembahan. Mereka membuat patung emas berbentuk bisul dan tikus, sebagai lambang wabak yang telah menimpa mereka, lalu meletakkannya di dalam sebuah kereta bersama tabut.
Untuk menguji sama ada penderitaan mereka benar-benar berasal dari Tuhan, mereka mengikat 2 ekor lembu betina yang belum pernah dipasangkan kok dan membiarkannya menarik kereta itu tanpa pemandu. Dengan ajaibnya, lembu-lembu itu berjalan lurus ke arah kota orang Israel, Bet-Semes, tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Melihat tabut itu datang, penduduk Bet-Semes bersukacita. Namun, kerana rasa ingin tahu, beberapa penduduk mengintai ke dalam tabut, melanggar perintah Tuhan. Akibatnya, 70 orang mati serta-merta. Ketakutan menyelubungi penduduk, dan mereka bertanya, siapakah yang dapat berdiri di hadapan Tuhan yang kudus ini? Tabut itu kemudian dipindahkan ke Kiryat Yarim, di mana ia kekal selama bertahun-tahun. Tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Ketika orang Filistin merampasnya, mereka segera menyedari bahawa mereka tidak dapat bertahan di hadapan Tuhan yang benar dan hidup. Kejatuhan berhala Dagon dan wabak yang melanda mereka membuktikan kuasa Tuhan. Tanpa campur tangan manusia, Tuhan mempertahankan kekudusannya sendiri. Begitu juga dalam perjanjian baru, Filipi bab 2 ayat 10 dan 11 menyatakan, supaya dalam nama Yesus, setiap lutut akan bertelut, di langit, di bumi, dan di bawah bumi, serta setiap lidah akan mengaku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sama seperti Dagon rebah di hadapan tabut, demikianlah segala kuasa palsu akan tunduk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kehadiran Tuhan adalah kudus dan berkuasa. Dalam perjanjian lama, hanya imam besar yang boleh memasuki tempat Maha Kudus di mana tabut disimpan. Kini, melalui Yesus Kristus, kita memiliki akses langsung kepada Tuhan. Namun, kita tetap harus mendekatinya dengan penuh hormat. Kisah tabut ini mengajar kita bahawa ketaatan dan penghormatan terhadap kekudusan Tuhan adalah sangat penting. Sama seperti orang Filistin tidak dapat bertahan di hadapan Tuhan, begitu juga sesiapa yang menentang kehendaknya. Marilah kita ingat bahawa Tuhan berperang bagi pihaknya sendiri. Peranan kita adalah untuk mempercayainya, menaati firman-Nya, dan berjalan dalam kebenaran. Semoga kita sentiasa menghormati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nabi Yesaya mencatat firman Tuhan, syurga adalah takhtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Apakah jenis bait yang akan kamu bina untukku? Atau di manakah tempat perhentianku? Yesaya bab 66 ayat 1, Tuhan memilih untuk tidak tinggal di dalam bait yang dibina oleh tangan manusia. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia begitu dekat dengan mereka sehingga mereka dapat mengenali kehadirannya walaupun ketika Dia berjalan di taman. Namun, setelah dosa masuk ke dalam kehidupan mereka, hubungan yang erat itu terputus. Dosa terus merebak, menyebabkan pembunuhan pertama apabila Kain membunuh Habil, dan kejahatan semakin berleluasa dalam kalangan manusia. Pada zaman Musa, Tuhan memerintahkan pembinaan kemah suci, dan kehadirannya bersemayam di sana. Di padang belantara, kehadiran Tuhan dinyatakan dalam bentuk awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam, melindungi dan membimbing umat-Nya. Namun, walaupun Tuhan begitu dekat, umat manusia tidak dapat mendekatinya secara langsung. Hanya imam besar yang boleh memasuki ruang Maha Kudus sekali setahun, membawa darah pendamaian. Imam besar harus mempersiapkan dirinya selama 2 minggu sebelum memasuki tempat itu, tinggal di dalam bait suci, melaksanakan pengorbanan dan doa. Sebelum dia masuk ke ruang Maha Kudus, tali diikat pada kakinya dengan loceng yang tergantung. Jika loceng itu berhenti berbunyi, ini menandakan bahawa dia telah mati di hadapan Tuhan, dan mayatnya perlu ditarik keluar kerana tiada sesiapa yang boleh masuk. Ketika Yesus Kristus datang dan mati di kayu salib, tirai di bait suci terbelah dari atas ke bawah, menandakan bahawa jalan kepada Tuhan kini terbuka bagi semua yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tabut perjanjian, yang dahulu melambangkan kehadiran Tuhan, tidak lagi wujud.
Kini, Tuhan bersemayam dalam diri kita. Dalam Perjanjian Lama, kehadiran Tuhan berada dalam tabut, tetapi hari ini, kita membawa kehadirannya ke mana sahaja kita pergi. Dengan menyedari hal ini, kita harus merenungkan kehidupan yang kita jalani. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Rasul Yohanes, dia melihat Yesus dalam bentuk yang mulia. Aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan ketika aku berpaling, aku melihat 7 kaki dian emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang seperti anak manusia, berpakaian jubah panjang hingga ke kakinya, dengan ikat pinggang emas di dadanya. Rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju, dan matanya seperti nyala api. Kakinya seperti tembaga yang membara dalam relau, dan suaranya seperti deruan air yang deras. Dalam tangan kanannya, dia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang bermata 2 yang tajam. Wajahnya bersinar seperti matahari dalam segala kemuliaannya. Ketika aku melihatnya, aku tersungkur di kakinya seperti orang mati. Wahyu bab 1 ayat 12 hingga 17, inilah Yohanes yang sama, yang pernah bersandar di dada Yesus semasa pelayanannya di dunia, yang paling rapat dengannya. Namun, apabila dia melihat Yesus dalam bentuk yang dimuliakan, dia tersungkur di kakinya dalam ketakutan dan kekaguman. Kita sering berbicara tentang kasih, rahmat, dan belas kasihan Tuhan, tetapi kita juga harus mengingat bahawa Dia adalah Tuhan yang adil dan akan menghakimi. Sebagai anak-anak-Nya, kita harus hidup dalam kebenaran. Orang lain seharusnya dapat mengenali kehadiran Tuhan dalam diri kita. Saya teringat ketika saya melawat abang ipar saya yang sedang kritikal dan tidak sedarkan diri. Ramai yang telah kehilangan harapan, tetapi saya berdoa dengan penuh keyakinan. Seorang saudari berkata kepada saya, berdoalah, dan dia akan pulih. Walaupun keadaannya sangat serius, saya tetap percaya kepada Tuhan. Para doktor menghadapi kesukaran untuk mendiagnosis jangkitan tersebut, tetapi selepas doa yang bersungguh-sungguh, mereka akhirnya menemui virus itu dan memberikan rawatan yang sesuai. Tidak lama selepas itu, abang ipar saya mula sedar dan memberi respons kepada keluarganya. Sebelum ini, ada yang berpendapat lebih baik dia meninggal dunia daripada terus menderita. Tetapi melalui doa, Tuhan campur tangan, dan keadaannya bertambah baik. Tuhan Maha Kuasa, dan kita membawa kehadirannya ke mana sahaja kita pergi. Semasa lawatan saya melihat saudara mara saya berbincang mengenai perkara-perkara kerohanian, termasuk yoga. Mereka ingin tahu tentang tahap-tahapnya, dan saya menjelaskan bahawa ia melibatkan kuasa roh yang membawa seseorang melalui peringkat demi peringkat, dengan tujuan akhir mencapai pencerahan. Ini membuka peluang untuk saya berkongsi kebenaran Alkitab. Sebagai orang percaya, kita mesti membawa kehadiran Tuhan. Kita tidak boleh mengelakkan diri daripada bergaul dengan orang yang tidak percaya, tetapi kita mesti mencari jalan untuk menyinarkan cahayanya. Pelita kita tidak boleh padam, seperti Samuel yang memastikan lampu dalam bait suci sentiasa diisi dengan minyak. Jika kita tidak berjalan dalam cahaya Tuhan, Dia mungkin menarik kehadirannya daripada kita. Adalah berbahaya untuk beranggapan bahawa kita berada dalam kehadirannya apabila sebenarnya tidak. Ramai orang pergi ke gereja, menyembah, dan menikmati persekutuan, tetapi kehadiran Tuhan tidak ada dalam hidup mereka. Kita harus berhati-hati, kerana seperti yang dinyatakan dalam Ibrani bab 10 ayat 26, jika kita dengan sengaja menolak Kristus, tiada lagi korban bagi dosa kita. Kehadiran Tuhan itu berkuasa. Pada zaman Alkitab, seluruh kota terguncang oleh kehadirannya. Hari ini, apabila kita melangkah ke suatu tempat, kehadiran Tuhan seharusnya nyata dalam diri kita. Ini bukan soal berapa banyak kita berbicara, tetapi cahaya yang bersinar melalui kita. Suatu ketika,
Isteri adik bongsu saya bertanya sama ada saya merasakan sesuatu yang ganjil di rumah mereka selepas berdoa. Saya memberitahunya bahawa struktur rumah hanyalah fizikal, tetapi suasana rohani bergantung kepada bagaimana penghuninya hidup di hadapan Tuhan. Terdapat laporan daripada pengawal keselamatan bahawa kejadian aneh berlaku pada pukul 3 pagi di taman permainan, dengan bunyi-bunyi menyeramkan kedengaran. Adik saya ditanya tentang perkara itu, dan dia teringat bahawa dia pernah berdoa untuk rumah tersebut. Apabila kita berjalan dalam cahaya Tuhan, kegelapan tidak dapat mengatasi kita. Kita harus sentiasa sedar bahawa kemana sahaja kita pergi, kita membawa kehadiran Tuhan. Musuh menyedari hal ini. Bahkan di tempat-tempat yang dipenuhi berhala dan patung, apabila kita masuk, kehadiran Tuhan dalam diri kita mengatasi kegelapan. Namun, kita juga harus berhati-hati dan sentiasa berdoa, mencari bimbingan Tuhan dalam segala perkara. Marilah kita berdoa, Bapa, kami berterima kasih atas kehadiran-Mu dalam diri kami. Walaupun kami berdosa, Engkau mengasihi kami sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Engkau telah memilih untuk bersemayam dalam diri kami, dan kami memuliakan serta membesarkan nama-Mu. Tolonglah kami untuk mewakili-Mu dalam setiap tutur kata dan perbuatan kami. Semoga kami tetap rendah hati di hadapan-Mu dan saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kami. Ajarlah kami untuk melihat orang lain melalui mata-Mu, dan semoga kami sentiasa berjalan dalam cahaya-Mu. Dalam nama Yesus, amin.